Dalam video ini, saya akan buat kiraan perbezaan keuntungan 1 dinar dan 10 dinar. Kedua emas ini berketulinan 999.9. Spread value bagi 1 dinar yang dijual semula kepada public gold adalah 9%, manakala 10 dinar adalah 7.5%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan dari simpanan. Rujukan harga yang saya gunakan jika 1 dinar ini dibeli pada tahun 2023 adalah sebanyak RM1,277 dan jika dijual hari ini pada harga RM1,724, anda akan dapat keuntungan bersih simpanan sebanyak 35% untuk simpanan selama 2 tahun atau 17.5% setahun. Bagi 10 dinar pula, harga belian pada tahun 2023 adalah RM12,769 dan harga jualan selepas 2 tahun adalah RM17,523. Keuntungan bersih sebanyak 37.23% untuk 2 tahun atau 18.62% setahun. Dari sudut nilai simpanan, lebih besar saiz emas, lebih tinggi keuntungan. Tetapi pilihan saiz emas sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Jika matlamat simpanan anda cukup dengan 1 dinar, simpan 1 dinar ini lebih baik untuk anda. Tetapi jika matlamat simpanan anda adalah sebanyak 10 dinar, simpan 1 keping 10 dinar lebih menguntungkan berbanding 10 keping 1 dinar. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.